Jika anda baru mula menyimpan emas, anda wajib tahu satu istilah penting iaitu spread. Apa itu spread? Spread adalah perbezaan antara harga belian dan harga jualan balik. Atau kata mudah adalah jurang antara harga anda beli emas dengan harga syarikat akan beli semula emas daripada anda di hari yang sama. Contohnya, Public Gold menjual gold bar 10 gram hari ini pada harga RM6,126. Tetapi jika anda memiliki gold bar 10 gram dan ingin menjual kepada Public Gold membeli semula emas 10 gram itu pada harga RM5,575 sahaja. Perbezaan ataupun spread sebanyak 551 iaitu 9% dari harga yang Public Gold jual. Kenapa anda perlu faham tentang spread ni? Kerana spread akan menentukan bila emas anda telah memberikan keuntungan. Jika anda beli emas hari ini, anda perlukan kenaikan harga sekurang-kurangnya sama dengan nilai spread tersebut. Baru anda mula nampak keuntungan. Lebih rendah spread value, lebih cepat anda dapatkan keuntungan. Setiap syarikat emas ada spread yang berbeza. Di Public Gold, spread untuk emas 999.9 adalah sekitar 6 ke 9%, bergantung kepada jenis dan berat. Di berat seperti 250 gram dan 1 kilogram ini, spreadnya sangat tipis, iaitu sekitar 6% sahaja. Tapi, sebelum anda beli emas, anda bukan hanya lihat pada harga dan spread semata-mata. Anda juga perlu lihat adakah syarikat emas tersebut mempunyai stok yang tidak ada had atau cawangan jual beli balik yang banyak, dan adakah ia meletakkan syarat jual balik yang cerewet. Ini semua untuk memastikan anda dapat memaksimumkan keuntungan dalam simpanan emas. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Jemput follow saya dan isi beg biru untuk anda yang nak mulakan simpanan emas. Bimbingan Dr. Akilah. Why not mula simpan emas sekarang? Yang kaya anda juga.